buku teks boring kan sekolah punya kan. Saya ingat masa zaman saya lah, dah lama juga kan. Memang boring lah, tapi takkanlah sekarang pun dah berapa puluh tahun, takkan buku teks masih sama. Dia tak evolve jadi benda yang macam cikgu kata lagi menarik dan banyak info lain. Maksud saya sama lagi ke buku teks di sekolah tu? Macam mana tu? Okay, kalau ikutkan zaman kita dulu KBSM ya. Zaman kita KBSM, perbezaan buku teks kita dengan zaman buku teks zaman sekarang ni sangat berbeza. Kalau buku teks kita dulu, dah lah color dia kan, warna dia tu biru-biru, kemudian pink macam-macam color yang dull, dan dipenuhi dengan, kalau satu muka surat tu, okey, kebanyakan tu hanyalah perkataan, cerita gambar tak ada. Jadi kita macam seolah-olah baca satu karangan yang panjang, which is itu yang kita rasa macam macam mana nak baca ni, boring. Tapi buku KSSM sejarah sekarang ni, tingkatan 4, tingkatan 5, saya rasa memang sepatutnya pelajar patut berminat kerana semua colourful. Semua buku tu colourful. Kemudian setiap muka surat pasti ada gambar. Dan dibuat pula secara konten, secara 1, 2, 3. Kemudian ada paragrafnya. Jadi saya yakin bahawa sebenarnya tidak ada alasan untuk pelajar tak skor dalam sejarah kali ini. Sebab telah dimudahkan, warna yang menarik, gambar-gambar yang banyak. Jadi kalau katakan masih lagi tak kuasai sejarah